Sebab topik breastfeeding ni dia macam sensitif juga sebenarnya. sensitif sangat-sangat. Makna pernah buat satu konten tau. Makna cakap susu ibu dengan susu lembu kot. I buat konten comparison bawah mikroskop. I punya tujuan utama buat konten tu, I just nak bagi tahu yang at the end of the video tu, dia punya kesimpulan adalah susu ibu adalah yang terbaik buat bayi. Which is that adalah fakta yang tak semua orang, tak boleh kita tolak. Memang susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi kan. Kau beli susu tepung yang paling mahal dalam dunia ni pun, dia tetap akan ada disclaimer kat situ, susu ibu adalah susu yang terbaik buat bayi. Tapi begitu ramai orang yang defensif kat bawah tu, menunjukkan bahawasanya banyak orang yang ada internal guilt kat dalam. Sebenarnya diorang defensif tu bukan sebab nak kecam makno tau. Tapi Dia mungkin guilt, ada sebab guilt kat macam dalam. aku tahu benda tu bagus, tapi mesti dirasa kalau boleh diputarkan masa, kenapa aku tak cuba cari jalan and atasi instead of emosi, tak apa dah. Macam